Alhamdulillah, kita bertemu dalam live. Kali ini, banyak perkara-perkara yang boleh kita bincang dalam tempoh masa sejam setengah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sedang mengikuti live bersama-sama dengan saya, juga bersama-sama dengan pelbagai platform yang kita sediakan untuk kali ini. Terima kasih diucapkan kepada semua followers, juga para jemaah haji dan juga bakal-bakal jemaah haji yang akan pergi menunaikan haji pada tahun-tahun yang akan datang. Saya juga memahami bahawa di live kali ini bukan sahaja di kalangan jemaah haji muasasah, kita ada juga jemaah haji tabung haji travel, kita ada juga jemaah haji daripada package-package PGH yang lain, dan juga saya yakin dan saya percaya bahawa ada juga di kalangan mereka yang mengikuti live kali ini adalah daripada jemaah haji yang sudah pun berada di Tanah Suci, sama ada di Madinah ataupun di Mekah. Sekarang ini pukul 2.30 petang waktu Malaysia. Kalau perbezaan waktu sebanyak 5 jam perbezaan waktu, sekarang ini kalau dikira di Mekah ataupun di Madinah 9.30 pagi. Waktu yang cukup sesuai untuk sama-sama mendengar live daripada kami di Tabung Haji Travel ini berkenaan dengan soal jawab ibadat haji. Ya, kita 9.30 pagi di Mekah atau di Madinah, lepas balik daripada mengerjakan solat subuh di masjid, bersarapan pagi di Madinah. Boleh bersarapan pagi, cari ada beberapa restoran di keliling masjid dan di keliling hotel-hotel, dan juga di Mekah dalam perjalanan balik daripada masjid ada juga beberapa restoran-restoran makan makanan sarapan pagi, sama ada sarapan pagi cara ala Arab ataupun makanan sarapan pagi cara kita lah. Ada juga mereka yang menjual nasi lemak, mihun goreng dan sebagainya. Termasuklah kafeteria yang disediakan oleh tabung haji di hotel-hotel di Mekah dan juga di Madinah. Alhamdulillah, sambil-sambil ikutilah live daripada kami, iaitu live kita ada beberapa live. Ya. Satu ialah live Facebook, FB Live, iaitu FB Live Tabung Haji Travel. Kita ada juga TikTok Live Tabung Haji Travel. Dan sudah tentunya TikTok Live daripada saya sendiri, Datuk Seri Said Saleh, pengerusi Tabung Haji Travel. Tajuk kita ialah Haji Sempurna, Ibadah Diterima. Ini penting. Musim haji telah pun bermula dan kita dapat lihat penerbangan yang pertama telah pun berlepas pada 29 hari bulan April yang lalu, dan hari ini kalau dikira-kira dah sudah pun KT ataupun penerbangan yang ke-29 telah berlepas. Iaitu kira-kira balik dalam 9,000 jugalah jemaah haji yang berada di Mekah ataupun di Madinah. Dan saya percaya bahawa ada yang dah sampai di Mekah. Alhamdulillah. Tapi masih ramai lagi yang ada di Malaysia. Saya dapati juga apabila saya pada tahun lepas dan tahun sebelum itu menjadi ketua rombongan haji, walaupun para jemaah haji kita melalui pelbagai kursus asas pergi, kursus intensif pergi, kursus perdana pergi, lepas tu buku-buku juga ni, buku-buku macam-macam buku disediakan oleh tabung haji, ya, untuk dibaca, untuk memahami akan hukum hakam bagaimana nak melaksanakan ibadat haji. Dan juga masih juga ada lagi yang memerlukan bimbingan, memerlukan lagi kepastian daripada kita. Alhamdulillah. Jadi saya berbincang dengan beberapa pihak dan dapati bahawa kita perlu membantu.
tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami dengan lebih mendalam dan jelas supaya dapat menjalankan ibadat haji dari awal hingga ke akhir dengan sempurna sehingga mencapai haji yang mabrur insya-Allah. Ilmu haji, ilmu umrah ini bukan selalu kita lalui. Kalau selalunya kalau kita lalui sebelum ini memanglah mudah. Tapi ini sekali-sekala. Haji baru sekali dalam seumur hidup kita nak laksanakan. Sudah tentunya ilmu haji ini bukanlah biasa kita hadapi. Ya, saya sekali lagi mengalu-alukan kehadiran mereka yang menonton live. Alhamdulillah kita dapat lihat live daripada Facebook Tabung Haji Travel, ramai. TikTok Tabung Haji Travel, ramai. Dan juga TikTok daripada saya pun dah hampir mencecah 100 orang yang duduk bersama dengan kita pada petang ini. Lebih 100 sekarang ini. Alhamdulillah, kita sekarang ini mengalu-alukan kehadiran semua yang daripada jemaah haji, daripada mereka yang masih lagi menunggu untuk nak pergi ke Malaysia, ke haji, dan ada mereka yang di Mekah dan di Madinah 9.30 pagi di waktu di Mekah dan di Madinah sekarang ini juga mengikuti perkembangan live kita insya-Allah. Ya, balik pada tadi, haji dan umrah ini, tata cara melaksanakan haji dan umrah ini ada hubung kait antara satu sama lain. Itu sebab kita kena faham betul-betul. Niat, contohnya, niat. Kalau niat tak betul, macam mana umrah kita? Macam mana haji kita nanti? Sempurna ke tidak? Kemudian, kalau umrah kita sempurna ke tidak? Atau umrah kita rosak, macam mana dengan haji kita? Tawaf kita rosak, macam mana dengan haji kita? Sa'i tak lengkap dan sebagainya. Jadi, sudah tentunya kita perlu memberi perhatian kepada ibadah-ibadah tersebut. Janganlah sampai balik ke Malaysia masih lagi ragu-ragu sempurna tak haji kita. Jadi, marilah kita ikuti live kami daripada awal hingga ke akhir, sebab kalau tidak daripada awal hingga akhir nanti rugilah kita bersama-sama pada petang ini. Dan bersama saya pada petang ini seorang tokoh yang memang terlibat sama dalam medan untuk penyediaan bimbingan kepada para jemaah haji dan juga bersama-sama memahami akan suasana dan keadaan bagaimana jemaah haji menghadapi suasana di sana. Iaitu pada petang ini bersama dengan saya yang berbahagia Ustazah Dr. Anisa Abdul Ghani, iaitu merupakan mantan pengerusi Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji Tabung Haji JAKIM. Assalamualaikum, Doktor. Terima kasih dapat bersama dengan kami, bersama dengan para jemaah haji untuk melalui sesi soal jawab. Sebenarnya yang berbahagia Dr. Ustazah Anisa ini juga merupakan ahli Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji yang paling lama berkhidmat di dalam Jawatankuasa. Kalau tidak silap saya daripada tahun 2005. So hampir 20 tahun pengalaman. Bukan saja pengalaman bersama dengan jemaah haji, tapi pengalaman menyediakan semua ni bahan-bahan bimbingan, modul-modul bimbingan untuk para jemaah haji Malaysia. Beliau juga merupakan mantan Ketua Jabatan Fiqh dan Usul Universiti Melaya, dan hasil daripada keterlibatan dan sumbangan doktor dalam bidang akademik dan urusan bimbingan, pihak kerajaan telah pun menganugerahkan Dr. Anisa dengan anugerah Malidur Rasul peringkat kebangsaan pada tahun 1440 itu bersamaan dengan 2018. Ya. Jadi dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada doktor yang telah dapat bersama dengan kita pada petang ini. Dalam masa yang sama, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Amiruddin, Sahriah, Pak Ucup, Haji Muhammad Kamil, Sahriah dan sebagainya yang bersama dengan kami. Ada lag sikit dia kata tapi okey, insya-Allah. InsyaAllah kita akan perbaiki dari segi wifi nanti insyaAllah. Baik, boleh kita teruskan dengan soalan Doktor. Soalan yang pertama tentang niat ihram. Tentang niat ihram Soalan yang pertama.
ketika melalui miqat Qarnul Manazil, iaitu jemaah haji yang naik kapal terbang lah daripada Malaysia, dia akan berhenti di Jeddah, masuk terus ke Mekah untuk nak laksanakan umrah pertama sebelum melaksanakan haji. Jadi jemaah haji ini telah berniat ihram secara mutlak, iaitu sahaja aku berihram, begitu saja. Maksudnya dia tak adalah nawaitu umrata wa ahramtu biha ataupun nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dia tak lebih spesifik pada haji ataupun umrah. Dia cakap sahaja aku berihram saja, tanpa menentukan sama ada ihram itu ihram haji ataupun ihram umrah. Apakah hukum niat tersebut? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk sudi jemput saya, dan insya-Allah saya cuba jawab soalan ini. Kita kena lihat dia. Kalau sekiranya dia niat secara mutlak, saja aku berihram tanpa sebut umrah ataupun haji, kita kena lihat apakah itu di dalam musim haji ataupun tidak. Kalau sekiranya dia berniat secara mutlak itu di luar musim haji, maka secara tak langsung jadilah dia tu umrah. Jadi umrah. Jadi umrah. Tetapi kalau sekiranya dia niat secara mutlak di dalam musim haji, bulan-bulan haji, musim haji, dia niat secara mutlak, maka berarti dia selepas dia melepasi miqat tu, dia kena buat satu keputusan lah. Maknanya dia kena niat balik sama ada dia nak pilih haji secara tamattu', niat umrah, ataupun dia nak niat haji jadi ifrad. Jadi itu dia boleh niat tambahan itu setelah dia melepasi miqat, ataupun sebelum dia tawaf kudum, ataupun semasa duduk di Arafah. Okay. Jadi kalau kita katalah dia niat, bila dia niat mutlak, bila sampai di Mekah, melepasi Mekah, dia pilih kata saya nak buat umrah, saya niat nak buat umrah, maka jadilah dia haji tamattu'. Dia jadi haji tamattu'. Tapi kalaulah sekiranya dia pilih, dia kata saya niat haji, nak ihram haji, maka jadilah dia tu haji ifrad ataupun haji qiran lah. Jadi syaratnya benda itu berlaku sebelum tamat wukuf. Okey, sebelum wukuf, tamat wukuf. Ya. Jadi kalau kita katalah dia telah sampai di Mekah, dia pun dah lakukan tawaf kudum. Tawaf kudum bermakna, bila aku tawaf kudum bermakna dia dah nak pilih haji qiran ataupun haji ifrad lah, sebab tamattu' tidak ada tawaf kudum. Jadi yang kita pentingnya dia kena ada dalam hati dia tu cara nak pilih cara mana, cara tamattu', cara qiran sebelum ataupun Arafah. Sebelum Arafah. Okey, sebelum Arafah. Jadi kalau di luar bulan haji, dikira niat tu niat umrah. Tapi ini sebab dia dah naik kapal terbang charter haji ni, dia nak pergi haji, musim haji. Jadi dia dikira sebagai buat haji, tapi kena tahu haji apalah. Pilihlah cara haji tamattu' ataupun haji umrah. Baik. Okey, soalan yang kedua. Okey, alhamdulillah, terima kasih pada semua yang dapat bersama dengan kita pada petang ini. Kita pergi pada soalan yang kedua. Ya. Seorang lelaki, jemaah haji lelaki, semasa di rumah lagi, dia telah memakai ihram. Dia dah siap lah untuk nak pergi ke Movenpick ni, untuk nak lapor diri ni. Ya. Jadi, semasa di rumah lagi, dia telah memakai ihram dan diikuti dengan solat sunat ihram. Ya. Solat sunat ihram dan solat sunat musafir. Dia dah buat dah dua-dua tu. Bila sampai di Movenpick, yang ni mungkin dia tak semak tijari lah ni. Dalam sampai Movenpick ataupun memang berlaku kelewatan pada saat akhir, dia diberitahu bahawa penerbangannya ditunda keesokan hari. Ya, ditunda keesokan hari. Suara putus-putus yang saya punya. Yang dah okey dah dapat wifi. Boleh dah? Boleh ya? Okey. Minta maaf, tadi ada sikit masalah dengan wifi, tapi ini macam sangkut tak? Tak sangkut Okey kan? Sekarang ni? Boleh? Boleh ya? Okey.
sekarang ni soalan kedua tadi. Seorang lelaki tu dia semasa di rumah lagi dia dah pakai ihram. Lepas tu dia ikuti dengan solat sunat ihram, solat sunat musafir. Lepas tu dia pergilah ke Mozambik, lampau diri. Bila sampai di Mozambik untuk lampau diri, dia diberitahu pula penerbangan dia ditunda ke esok hari. Esok harilah. Jadi lalu dia pun dah esok hari dia bukalah pakaian ihramnya semasa rehat di bilik, dia pakai pakaian biasa. Jadi apa dikira sama ada dia masih lagi perlu jaga larangan ihram ke ataupun dia dah kira dalam ihram ke belum? Sila doktor. Dalam konteks soalan ini, sebab dia telah solat ihram, solat sunat ihram dan dia solat musafir kan? Ya, dua-dua dah buat. Dia buat sunat ihram dan solat musafir. Kalau sekiranya dia buat dua perkara ni, tetapi dia belum niat lagi. Dia dah solat sunat ihram dan dia solat musafir. Tetapi dia tak niat. Dia tidak ada niat mengerjakan umrah ke ataupun haji lagi. Belum lagi. Maknanya dia bila dia buka pakaian ihram, dia tak dikenakan dak. Tetapi kalau sekiranya dia dah niat, dia sembahyang sunat musafir, dia sembahyang sunat ihram, lepas tu dia berniat dah nak buat umrah dan berihram dengannya kan Allah Ta'ala, dia buka kat ihram, maknanya dia kena bayar dam lah. Okey. Sebab dia dah buka pakaian ihram, dia kena bayar dam. Okey. So, dia punya orang kata kunci dia niat. Niat. Dia dah niat ke belum? Kalau dia belum niat, macam biasalah, tak ada apa-apalah. Tapi kalau dia dah niat, dia kena jagalah larangan untuk apa nama? Semasa berihram. Dan juga nasihat kita ialah niat tu biarlah dalam pesawat nanti. Janganlah tunggu, jangan buat lebih awal. Ya? Lebih baik tunggu sampai naik pesawat, baru kita buat niat. Ataupun satu lagi ialah kita nasihatkan juga semak tijari supaya tidaklah berlaku kalau kelewatan tu kita tahu daripada awal. Tidaklah kita secara tergesa. Ya. Baik. Soalan yang ketiga, yang ni masih lagi niat lah. Masih lagi niat. Ya, soalan yang ketiga, pihak teknikal sedang betulkan balik lah. Sedang betulkan balik ni wifi ni. Ya. Memang kat luar sana tu memang hujan lebat di Kuala Lumpur. Yang ketiga, soalan ketiga. Soalan ketiga ialah seorang dari Madinah telah melakukan mandi sunat ihram, memakai ihram dan bersolat 2 rakaat sunat ihram. Tetapi terlupa nak berniat di Bir Ali. Maksudnya dia dah mandi ihram, dia dah pakai ihram, dia dah solat sunat ihram, dah sibuk dengan maklum sajalah nak bergerak ni, kena sediakan beg, pastikan barang-barang, kemas barang-barang, baru balik daripada masjid dan sebagainya. Jadi mungkin dia agak dalam keadaan tergesa-gesa ini. Jadi bila naik bas dan bila sampai di Masjid Bir Ali, dan lepas tu dah sampai di Masjid Bir Ali, naik balik Masjid Bir Ali dan pergi ke Mekah, baru dia sedar sebenarnya selepas masa di miqat, terlepas dari miqat, dia tak niat lagi. Niat ihram. Macam mana? Kalau kita lihat kepada soalan ini, dia dah sampai di Bir Ali miqat. Dia dah sampai di miqat dan dia telah sembahyang sunat ihram. Kan dia sudah sembahyang sunat ihram, mandi sunat ihram pun dah buat semua. Jadi bila kita lihat kepada suasana yang macam ni, perbuatan dia mandi sunat ihram dan dia solat sunat ihram dan sampai dari miqat, maknanya itu dikira sah lah. Kerana perbuatan dia itu dah menunjukkan dia itu dah ada qasad untuk
melakukan kerja umrah ataupun haji lah. Jadi artinya sebab dah sampai di mikot. Ya, dia melalui semua tu. Melalui semua. Berbeza dengan yang duduk di mobil fit, dia belum sampai mikot lagi. Ini dah sampai di mikot. Dah sampai di mikot. Sampai di mikot, dia dah buat semua perkara tu, cuma terlupa rasa macam nak. Dia perbuatan itu telah menunjukkan qasad. Qasad dia tu bahawa dia nak buat umrah lah ataupun berniat ihram. Baik. Soalan yang seterusnya, terima kasih kepada semua yang mengikuti kita pada petang ini live soal jawab ibadat haji. Ya, insya-Allah haji sempurna, ibadah diterima. Soalan yang keempat, ini berkait dengan wanita dalam haid. Dengar betul-betul, wanita di luar sana bila dalam haid kadang-kalanya banyak versi, banyak ustaz-ustazah yang memberi pandangan-pandangan yang kadang-kalanya tidak seperti mana yang sepatutnya. Dalam orang kata dalam muzakarah haji telah pun diterangkan dengan jelas berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu. Jadi kita tengok di sini bahawa seorang wanita dalam haid, bolehkah dia mandi sunat ihram? Bagi wanita haid, dia ada larangan-larangan tertentu. Tetapi nisbah kepada mandi ihram bukan termasuk dalam perkara yang haram dilakukan. Jadi sebab itu, kalau dia tu nak turun pergi haji, dah datang haid, maka dia boleh mandi sunat ihram sebelum dia pergi ke mobil fit atau mana-mana lah. Maknanya dia boleh lakukan. Okey, maksudnya boleh lah walaupun dalam haid dia boleh melakukan mandi sunat ihram. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, terima kasih bersama dengan kami di sini. Cuma saya minta juga pada semua untuk simpan dulu soalan-soalan. Dia akan ada waktu dan sesi yang selepas ini. Apabila kita melalui semua soalan-soalan ini, kita akan buka kepada soalan-soalan. Jadi terima kasih diucapkan pada Suri Dinamika yang bertanya tentang Haji Kiran. Kita tunggu dulu nanti selepas ini. Apabila ada sesi dibuka untuk soal jawab, nanti kita akan melayani soalan-soalan tersebut, ya. Baik, sekarang ni kita balik kepada tadi tu wanita yang dalam haid. Dan bolehkah dia ni yang dalam haid berniat ihram? Okey. Inilah satu perkara yang biasa berlaku bila sampai di Mekah, tunggu suci baru nak niat ihram. Sebenarnya walaupun kita katalah sampai di Mikat, nak pergi ke Mekah tu, kita buat persediaan tu, datang haid. Jadi haid tidak menghalang kita daripada niat ihram. Haid tidak menghalang kita daripada niat ihram, nak pilih niat haji tamattu' ke qiratan ifrad, boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau sekiranya kita tak niat di miqat, wanita yang datang haid ini tidak niat di miqat, bermakna dia niat di Mekah. Bila sampai di Mekah suci haid baru dia niat. Niat tu sah, tetapi kena bayar dam seekor kambing sebab dia niat di luar miqat. Jadi memang selalu kan? Selalu berlaku, ya? Memang selalu berlaku. Dia sebab dalam haid dia kata tak boleh lagi lah, tak suci, dia nak niat ihram. Jadi nak tunggu bersih dulu baru dia niat. Jadi datang daripada Madinah, datang daripada Malaysia, masuk ke Mekah. Lepas tu berapa hari baru dia pergi berjumpa dengan ustaz ataupun ustazah, dia menyatakan apa yang dia berlaku. Jadi itu sudah tentunya kalau kita faham betul-betul, dia patutnya niat sebelum pada mikatnya, ya. Baik, soalan seterusnya, soalan yang kelima ialah jemaah qasad untuk melaksanakan haji tamattu'. Memang dia punya tujuan dia nak buat haji tamattu'. Semasa dalam kapal terbang dengan ketetapan hati untuk melakukan haji tamattu', lalu jemaah pun berniat ihram. Yalah, haji tamattu' kita kena buat umrah dulu. Selepas berniat ihram dalam kapal terbang, dia merasa bimbang tidak akan dapat haji jika hanya berniat umrah. Dan atas asas tersebut, jemaah berkenaan berniat haji pula. Dia berniat haji pula. Tadi dia niat, sebenarnya dia nak buat haji tamattu'. Haji tamattu' mula dengan umrah. Jadi dia dah niat umrah. Tapi lepas tu dia fikir balik, kenapa umrah? Kenapa tidak haji? Takut nanti dia terlepas pula niat haji dia. Jadi dia niat haji. Sedangkan dia telah pun melakukan semua amalan. Lepas tu bila sampai di Mekah, dia laksanakanlah semua umrah, bertahlul. Jadi
kalau macam ni, orang macam ni, apa jenis haji dia? Haji tamattu' ke atau macam mana? Okey. Oleh kerana dia pada awalnya dia niat umrah. Dia niat umrah bermakna dia telah pilih cara haji tamattu'. Tapi bila dia niat umrah, lepas tu datang perasaan keraguan. Jadi keraguan yang mendatang kemudian itu tidak diambil kira. Oleh kerana dia pun telah tawaf, sa'i dan bertahlul umrah. Jadi maknanya dia tetap dikira dia tu tetap mengerjakan haji secara tamattu'. Okay. Tamattu' ini berdasarkan kepada kaedah lah. Pertama kita tengok ada kaedah la ibrata bizzannil bayyin khat'uhu. Tidak dengan kira zan yang nyata salah. Sebab dia dah memang niat umrah, tiba-tiba datang kemudian. Perkara yang datang kemudian tu adalah dikira satu perkara yang salah. Dan juga kita tengok pada kaedah al-umur bimaqasidiha, maksudnya setiap perkara dikira berdasarkan maksud dan niatnya. Jadi niat yang mula-mula ialah umrah, bukannya haji. Okay. Jadi sebab itulah dia akan tetap kira haji tamattu' lah, bukan haji ifrad, bukan haji ifrad. Bukan haji qiran. Bukan haji qiran. Bukan haji qiran. Tapi haji tamattu' kerana daripada awal lagi dia merancang begitu dan memang apa yang dia lakukan itu memang seolah-olah untuk haji tamattu'. Baik, itu semua bab-bab niat. Jadi kita sekarang ni beralih pula kepada bab-bab larangan dalam ihram. Ya, terima kasih kepada semua yang dapat bersama-sama dengan kami di FB Live Tabung Haji Travel, di TikTok Live Tabung Haji Travel dan TikTok Live saya Datuk Seri Said Saleh. Sekarang ini kita sedang berada dalam sesi soal jawab bersama dengan yang berbahagia Dr. Ustazah Anisa Abdul Ghani, mantan pengerusi Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji Tabung Haji JAKIM yang memang mempunyai pengalaman hampir 20 tahun dalam bimbingan haji, dan beliau bersama dengan kami pada petang ini untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi sudah tentunya tuan-tuan dan puan-puan juga mempunyai peluang untuk bertanya, tetapi nanti akan ada sesinya kerana sesi kita hingga pukul 4 petang. Baik, kita pergi pada soalan yang ke-6. Soalan ini berkaitan dengan larangan dalam ihram. Adakah pakaian ihram berwarna putih itu sunat untuk lelaki dan wanita ataupun sunat untuk lelaki sahaja? Oleh kerana dia lihat ramai jemaah haji wanita dari negara-negara Asia Barat memakai pakaian berwarna hitam. Jadi mana yang sunat ni? Putih ataupun hitam ataupun tiada orang kata apa-apa warna yang ditetapkan. Dalam soal warna pakai ihram ini sebenarnya sunat pakaian putih ini sama ada jemaah haji lelaki ataupun wanita. Oleh kerana perkara ni sunat, boleh jadilah negara lain tu oleh kerana kebiasaan dia pakai hitam, maka dia menggunakan pakaian kebiasaan dia lah. Sebab hukum pakai pakaian sunat, pakai warna putih semasa ihram ini adalah sunat. Sunat. Sama ada putih lelaki lah, putih. Ataupun perempuan putih. Putih tu jadi sunat. Jadi jangan pula yang lelaki yang pakai pula kain ihram warna oranye. Jadi warna oranye tu dia jadi macam ada ni lah. Tasyabuh. Jadi baik. Nanti heran pula Arab ni tengok ni apa oranye pula ni kan. Program ini nazlah. Bukan setiap petang, tetapi ini waktu-waktu tertentu. Ini hari Khamis petang dan satu lagi kita akan adakan pada minggu depan. Hari Khamis petang juga 2:30 petang. Baik, kita pergi pada soalan yang ke-7. Soalan yang ke-7, Ahmad memakai wangian pada badannya sebelum berniat ihram. Apakah hukum dia memakai semula kain yang ada wangian tersebut? Dia buka, dia pakai balik, dia buka, dia pakai balik. Boleh ke? Okey. Sebelum kita nak niat ihram, memang sunat kita memakai wangi-wangian di badan. Sebelum kita nak masuk kepada ihram tu, maknanya sunat kita pakai wangian, sapu wangian di badan. Jadi bila kita dah nak niat ihram, kita pakai kat ihram itu,
kain ihram kita tak sapu wangian, cuma di badan kita. Bila sapu di badan kita, maknanya kita berpeluh. Bila berpeluh, dia melekat kepada pakaian. Jadi yang melekat di pakaian itu, yang kita buka, kita pakai, yang kita buka, kita pakai itu adalah tidak diambil kira sebagai memakai wangi-wangian. Okey. Sebab pakai di badan. Sebab pakai di badan sebelum niat ihram. Okey. Kalau kita pakai di badan pun kita dalam ihram memang tak boleh, tapi kita pakai wangian tu sebelum niat ihram, kita sapu dulu di badan, lepas tu kita pakai ihram. Bila pakai ihram, kita berpeluh. Mestilah dia melekat kepada pakaian kita, ada bau wangi. Tapi kita buka, kita pakai, kita buka, itu tak dikirakan memakai wangi-wangian. Okey, alhamdulillah. Soalan seterusnya, yang ni jemaah haji wanita pula. Dalam ihram, jemaah haji wanita ni semasa ihram dia kena menutup aurat kan? Menutup aurat. Menutup aurat ni muka. Kecuali muka lah. Kecuali muka dengan muka, tangan. Okey, tangan ya. Okey. Jadi sekarang ni jemaah haji wanita ni dia dalam ihram dia memakai sarung lengan. Bukan sarung tangan dia pakai sarung lengan. Tapi sarung lengan ini disangkut ke ibu jari. Dia macam jenis yang ada dia sampai ibu jari ni. Adakah beliau dikenakan dam? Okey. Sebab wanita tujuan dia pakai kita kata sarung tangan ini sebenarnya dia cakup di jari, satu jari. Satu jari ini menunjukkan dia tidak menutup. Dia tidak menutup tangannya sebab kita yang diharam dalam ihram ni sama ada lelaki atau perempuan tutup tangan, menutup, menyarum. Menyarum. Jadi kalau pakai sarung tangan yang diikat dengan tali dan tertutup sikit atas seperti ni, itu tak termasuk dalam menyarum tangan. Okay. Tak termasuk, mana tak kena pakai, tak kena bayar dam. Dia sangkut satu jari. Dia sangkut satu jari. Kalau dia tutup semua jari, kalau dia kata dia sarung, dia pakai macam sarung tangan yang kita nak buat kerja tu, kita pakai termasuk jari-jari semua sarung, itu kena bayar dam. Okey. Sebab dia kalau kita tutup atas ni, itu tak kena bayar dam. Macam kita pakai baju kurung, kita kata wanita pakai baju kurung ataupun maxi, tangannya labuh menutup ni. Menutup daripada atas. Itu tidak kena dam. Sebab dia bukan menyarum. Bukan menyarum. Kita pakai telekong. Kita pakai telekong labuh. Tutup tangan kita. Itu betul. Pun tidak dikatakan tutup tangan. Jadi tak boleh kita sarung jari-jari itu. Tertutup tak apa lain. Tertutup lain. Selimut. Masa tidur selimut. Menyarungkan sarung tangan tu, jari-jari semua itu kena bayar dam. Okey. Jadi fahamlah ya. Terima kasih pada Asy'ari Ibnu Hashim. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Atas doa tuan tadi. Kita pergi pada soalan yang ke-9. Siapa-siapa yang ada soalan, simpan dulu. Kita akan ada sesi untuk soal jawab. Sekarang kita pergi pada soalan ihram lagi ni. Isu kain ihram. Ini saya rasa isu kain ihram lelaki lah. Di bahagian atas ni. Untuk nak memudahkan, tidaklah dia nak tiap-tiap kali nak libas kan. Jadi dia letak zip ataupun dia letak butang ataupun dia letak zip on ya, velcro tu. Jadi bagaimana kedudukan pakai begitu, sebab kita kata pakai ihram untuk lelaki dia tak boleh bercantum. Kan? Kain itu tak boleh bercantum. Ini dia pakai zip. Dia pakai butang ataupun dia pakai velcro. Macam mana? Kain ihram buat orang lelaki dia kena dua helai kan. Kalau yang bahagian atas tu, memang kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i, tak boleh lah. Tak boleh nak dibutang, tak boleh nak zip bahagian atas. Jadi dia kena siva macam tu je lah. Tak boleh nak dibutang, tak boleh bahagian atas. Okay. Tetapi kalau bahagian bawah, untuk dia lekat pakai supaya tidak jatuh, dia boleh pakai tali pinggang. Dia boleh pakai tali pinggang lah, tali lah ikat supaya tak jatuh bahagian bawah. Tetapi kalau bahagian atas, memang langsung tak boleh. Guna butang, guna pen, guna zip, semua tak boleh. Okey, betul. Okay. Faham. Jadi tak boleh lah ya kira? Tak boleh. Alright. Memanglah nak kita nampak juga di sana. Di sana ada. Ada juga jemaah negara tertentu dia pakai juga dia yang butang. Butang tic-tac tu. Okey. Tapi mazhab Syafi'i dia kata tak boleh. Okey, alhamdulillah. Mazhab Syafi'i lah. Terima kasih kepada semua yang dapat bersama-sama dengan kita pada petang ini live. Facebook Tabung Haji Travel live, TikTok Tabung Haji Travel live, TikTok saya Datuk Seri Said Saleh.
kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Ustazah Anisah Abdul Ghani, mantan pengerusi Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji, yang akan memberi penjelasan berkenaan dengan ibadat haji dan soalan-soalan berkaitan dengannya. Dan perkara-perkara ini kita akan ada juga sesi soal jawab nanti. Jadi tunggu. Soal jawab ini diharap berkait dengan hukum makam dululah ya, yang berkait dengan pengurusan pergerakan dan sebagainya. Itu boleh kita buat sesi yang lain atau bertanya terus dengan tabung haji. Baik, soalan yang ke-10 sebelum kita ada sesi yang lain pula, ada daripada tabung haji travel. Soalan yang ke-10, sekiranya saya mandi menggunakan shower atau menjirus air ke kepala tanpa menggosok kepala, adakah dikenakan dam jika ada rambut yang gugur? Yang ni soalan selalulah orang tanya. Dia dah kata masalah bila dalam ihram tak boleh gugur rambut. Jadi dia pun berhati-hati. Dalam berhati-hati ada juga gugur rambut. Jadi macam mana? Masalah gugur rambut ni kita kena faham ya. Yang dikatakan kena dam ini ialah kalau kita lakukan dengan perbuatan kita. Perbuatan kita cabut, kita sikat, barulah kena dam. Dengan perbuatan. Tapi kalau kita kata mandi dengan shower, kita tak pegang, kita tak ada buat apa-apalah. Tapi kalau kita gosok, gugur rambut, itu kena bayar dam. Tapi kalau kita mandi dengan shower, kita tak usik pun kepala kita, tapi ada rambut di atas lantai, itu tak kena dam. Okey. Itu kita kena faham. Sebab ini banyak keliru. Ya, betul. Macam juga kita tidur. Kita tidur, bangun tidur, di atas bantai ada rambut. Itu bukan perbuatan kita. Sebab dia gugur kerana kita tidur, kita tak sedar. Tak sedar. Itu bukan kena dam. Itu yang kita kena faham. Okay. Dengan perbuatan yang kita kena dam. Ya, ini memang kita sengaja. Kita sengaja tarik ataupun kita tahu apabila kita sikat memang akan gugur rambut. Itu tak boleh. Tak boleh. Jadi kita jelaslah. Jadi kita telah pun melalui separuh daripada soalan-soalan yang telah pun disediakan. Terima kasih kepada semua yang sedang mengikuti live kita berkenaan soal jawab. Kita telah pun melalui soal jawab berkenaan dengan niat ihram. Kita sekarang ini masuk dalam bab larangan-larangan ihram. Dan alhamdulillah sekarang ini kita nak jemput sekejap kerana ini adalah live Tabung Haji Travel. Saya nak mengambil kesempatan ini juga untuk menjemput Tuan Haji Syarimi, pengurus pemasaran Tabung Haji Travel, untuk memperkenalkan pakej-pakej pelancongan Tabung Haji Travel yang menarik. Dan bukan saja itu, duduk bersama dengan kami sehingga akhir kerana dia akan memberi tawaran-tawaran istimewa, potongan-potongan istimewa untuk mereka yang akan berminat untuk bersama dalam pakej kita. Jadi Tuan Haji Syarimin disilakan. Nak saya punya mikrofon sekali ke? Datuk Seri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang berada di skrin handphone masing-masing, yang mana kita sekarang berlive di dalam 3 akaun di sini, iaitu FB Tabung Haji Travel, TikTok Tabung Haji Travel dan juga TikTok Datuk Seri Syed Saleh. Alhamdulillah, tadi kita dah baru sesi yang pertama dalam 2 figura atau tokoh haji di sini, Ustazah Dr. Anisah Abdul Ghani, itu mantan pengerusi Jawatankuasa Penasihat Ibadah Haji Tabung Haji
dan juga yang bahagia Datuk Seri Syed Saleh, pengurusi TH Travel and Services Sdn Bhd yang juga mantan Ketua Rombongan Haji Malaysia. Jadi Alhamdulillah, maknanya petang ni memang kita santai-santai mendengar dan saya masuk sekejap untuk nak berkongsi berkenaan dengan package pelancongan Muslim bersama Tabung Haji Travel. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang belum like, tap dan sebagainya, sila like, sila share, sila tap dan sebagainya, dan jutaan terima kasih tak terhingga kerana selalu berada dan selalu bersama dengan Tabung Haji Travel dan juga live Datuk Seri. Jadi hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Selalu orang kata Tabung Haji Travel ni haji, umrah haji. Tapi hari ni, petang ni saya nak berkongsi dengan semua yang ada, yang tengah live, tengok live di skrin masing-masing, iaitu package pelancongan. Okey, kalau kata package pelancongan, sebenarnya kami ada lebih 63 destinasi yang menarik seluruh dunia, baik international maupun domestik, ya. Dan di segi package yang kita tawarkan, kita ada MICE, ada ready-made package, company trip, FIT, GIT package. Maknanya kalau kata ada custom, oh minta maaf Tu Haji, saya ni nak pergi tak ikut dengan ready-made package, tapi macam mana, saya ada my own itinerary package, boleh tidak jadi masalah. Jadi pergilah kepada 11 pejabat cawangan yang berhampiran dengan tuan-tuan dan puan-puan di seluruh Malaysia. Kita ada sports package, honeymoon package, dan kalaulah saya nak sebut yang tadi 63 destinasi yang menarik di seluruh dunia, kita bermula dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Timur, yang sebentar lagi kalau tengok di skrin tuan-tuan dan puan-puan ada tulis apa, Beijing plus tour ke Brunei. Sekejap lagi saya nak bercerita, nak sembang sambil-sambil santai-santai ni berkenaan Kembara Barakah 3.0, insya-Allah. Jadi Tabung Haji Travel, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan lihat, kami ni lebih fokus on kita punya makanan halal, penjagaan solat. Sebab itulah kalau katalah pergi mana-mana dengan grup bersama dengan Tabung Haji Travel, di mana-mana, jadi kita ada group leader daripada TSTS sendiri. Jadi kita jaga penjagaan solat, nak berhenti kat mana, nak jamak dan sebagainya. Makanan halal, itulah operator-operator yang mana kami pilih. Bukan main ambil macam tu saja. Kita ada jawatan kuasa yang memilih untuk operator di Asia Tenggara punya ni, siapa dia? Asia Selatan, Tengah, Timur, Europe, Timur Tengah, Australasia dan pelbagai. Jadi insya-Allah untuk Kembara Barakah 3.0 ke Langkawi, insya-Allah bersama Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Ini dah kali ketiga. Kalau kata kali pertama itu kami bersama dengan Kereta Api Tanah Melayu, ya. Yang kedua pun Kereta Api Tanah Melayu, antara agensi yang pioneer yang mana menguruskan dan membuat iaitu package Kembara Barakah. Maknanya bukan sambil berjalan saja, tapi ada majlis ilmu, ada ilmu dan sebagainya. Jadi insya-Allah, dan untuk Kembara Barakah 3.0 ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, ke Langkawi adalah bersama penerbangan. Dah termasuk tiket penerbangan. Apa lagi tuan-puan? Ya. Jadi lepas ni call lah hotline yang ada, ataupun pergi saja 11 pejabat cawangan yang berhampiran dengan rumah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah tarikh pada 18 sehingga 20 Julai, 3 hari 2 malam, harga bermula RM150 seorang. Harga dah termasuk tiket penerbangan. Kalau saya tengok kat sini kan, dekat depan saya ni, ya, yang saya dapat daripada pihak pelancongan, daripada JB, Kuala Lumpur, Penang ke Langkawi, harga adalah sama, bermula pada 1590. Kalaulah kata daripada Terengganu, daripada Kota Baru, BKI, Kuching, itu adalah tertakluk harga tambang ataupun airfare. Dan insya-Allah 2 malam di Adia Langkawi, 4 bintang tuan-tuan dan puan-puan. Yang paling penting, sewaktu berada di sana, ceramah qiyamul lail, ceramah solat maghrib di salah satu masjid di Langkawi
akan dipimpin dengan ada forum dan sebagainya, dan kita akan bersama-sama dengan tokoh agamawan ataupun tokoh ilmuwan, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Dan pengalaman yang lepas, orang kata Kembara Barakah ni hanya untuk yang warga-warga emas saja. Bukan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak share kat sini, orang-orang muda. Ya, jom sama-sama. Baiklah Gen Z ke Gen apa macam Gen sekarang ni. Jom kita sama-sama, bersama-sama untuk pergi. Bukan sekadar nak pergi Langkawi. Langkawi semua orang boleh pergi. Semua boleh pergi. Tapi ilmu, tapi apa yang kita dapat pada hari itu 3 hari 2 malam adalah cukup hebat. Jadi insya-Allah untuk tara bersama-sama. Dan semasa live iklan ni, okey, saya nak maklumkan kepada semua, kepada tiga akaun, baik TikTok Tabung Haji Travel, TikTok Datuk Seri Sheikh Saleh, dan juga FB Tabung Haji Travel. Diskaun voucher untuk pelancongan 10 orang komen yang terawal. Tulis dekat situ, komen dekat situ, saya nak melancong ke mana? Tulis, saya nak melancong ke Vietnam, saya nak melancong ke Istanbul, saya nak melancong ke Terengganu. Tim kami akan pick up komen tuan-tuan dan puan-puan dan akan terus berhubung dengan akaun Maxsos tuan-puan, bagi nombor telefon dan email, dan insya-Allah akan dapat diskaun voucher yang rasanya ini live yang paling hebat bagi saya, adalah sejarah bagi saya. Dan jom sama-sama untuk terus komen, saya nak melancong ke. Terus Allahu Akbar, Datuk Seri. Merancung ke Turki dah. Ada Turki. Allahu Akbar. Terima kasih. Okey, terus masuk komen. Dan tim saya di bahagian marketing di belakang akan terus pick up dan akan berhubung dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan tunggu kami berhubung. Dan jangan orang kata apa, tak angkat telefon pula lepas tu bagi nombor telefon dan juga email untuk kami berhubung dan menyerahkan hadiah, iaitu discount travel voucher. Itu Datuk Seri. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih kepada Tuan Terima kasih kepada semua yang dapat bersama dengan saya pada petang ini. Alhamdulillah, kita sedang mengadakan live Haji Sempurna Ibadah Diterima. Alhamdulillah, kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Hajah Anisah Abdul Ghani, mantan pengurusi Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji Tabung Haji JAKIM, yang akan memberi penjelasan berkenaan dengan soalan-soalan yang dikemukakan. Untuk makluman semua, soalan-soalan ini adalah soalan-soalan yang telah pun dimuzakarahkan dan dimasukkan dalam buku-buku bimbingan para jemaah haji. Dan jawapan-jawapan juga adalah jawapan-jawapan yang telah ditapis oleh Jawatankuasa. Jadi insya-Allah jawapan-jawapan ini boleh tuan-tuan dan puan-puan berpegang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana semua yang telah pun bersama-sama dengan kita pada petang ini. Dan juga tadi apabila Haji Syarimi memberi penerangan berkenaan dengan beberapa pakej-pakej yang istimewa, termasuklah pakej Kembara bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Banyak yang telah pun menunjukkan minat. Dan juga apabila kita menawarkan voucher-voucher bagi mereka yang ingin bersama dengan kita untuk melancong juga, ramai juga yang telah pun menaip saya nak melancong
melancong ke mana? Nampak macam Turki banyak. Turki ada, Istanbul ada lagi yang lain lah. Daripada mana lagi? Korea pun ada lagi. Canada. Wow, jauhnya ke Canada. Jadi itulah dia. Banyak juga minat untuk mengikuti pakej pelancongan tabung haji travel. Yang penting bagi nama nanti, bagi nombor telefon untuk kita hubungi, dan akan orang yang 10 yang pertama akan menerima voucher. Baik, kita balik pada soal jawab berkenaan dengan ibadat haji kita. Bersama saya, Dr. Anissa Abdul Ghani, mantan pengerusi Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji, dan saya Datuk Seri Said Saleh, pengerusi tabung haji travel, di mana ya kita percaya bahawa yang mengikuti kita live sekarang ini bukan saja jemaah haji muasasah, jemaah haji package tabung haji travel, jemaah haji package ataupun orang-orang yang akan pergi pada tahun-tahun yang akan datang, dan juga kepada mereka yang sudah pun berada di Arab Saudi. Sekarang ini Arab Saudi, sekarang ini di Malaysia pukul 3.20, di Arab Saudi pukul 10.20 pagi. Jadi mereka sedang rehat-rehat menunggu Zuhur setelah sarapan pagi tadi. Bolehlah mengikuti kami live soal jawab bersama dengan pakar rujuk kita, insya-Allah. Kita balik pada soalan-soalan untuk dijawab sekarang ini. Kita masuk ke soalan yang ke-11. Ini berkaitan dengan wanita yang ada haid jugalah cerita ni ya. Benarkah wanita yang sedang berhaid ini tidak boleh bergunting untuk melakukan tahallul awal, iaitu perlu tunggu sehingga suci? Ini selalu juga ada orang salah faham berkenaan dengan nak tunggu suci dulu baru nak niat, tunggu suci dulu baru nak tahlul. Macam mana, Doktor? Masalah wanita haid ya. Dalam konteks kita katalah kita nak keluar daripada larangan ihram yang 10 tu, maknanya kita kena buat 2 daripada 3. Itu sama ada tawaf, sama ada melontar Baitul Aqabah ataupun bertahlul bergunting. Jadi kalau kita katalah wanita dalam keadaan haid, sebenarnya dia boleh bergunting, dia boleh bertahlul awal untuk dia keluar daripada 10 haram. Walaupun dia datang haid, dia boleh bergunting. Okay. Dia pilih untuk melontar Baitul Aqabah dan bergunting. Jadi boleh walaupun datang haid, sebab tidak ada nas. Tidak ada nas hadis yang melarang wanita haid tak boleh menggunting rambut semasa haid. Walaupun ada segelintir fuqaha menyebutkan digalakkan supaya tidak bergunting, digalakkan. Bukan maknanya ditegah, bukan maknanya disunat, tetapi digalakkan. Okay. Jadi dalam konteks tahlul awal dengan nak tunggu sampai suci itu, maka kita dahulukanlah menyempurnakan rukun haji daripada benda yang digalakkan ya. Ya, sebab itu boleh bergunting, tidak salah. Alhamdulillah. Tidak salah dan tidak kena bayar dam, tak ada apa pun. Baik. Itu penjelasan yang cukup jelas saya rasa kepada mereka wanita selalunya yang merasa ragu-ragu apabila dalam keadaan haid, boleh buat ini ke, boleh buat itu ke, sebab macam seolah itu semua sebagai satu ibadah. Jadi kena tunggu bersih suci dulu baru nak laksanakan niat ihram, baru nak laksanakan tahlul. Jadi sekarang dah jelas daripada doktor bahawa benda tu boleh dijalankan. Berterusnya soalan berkenaan dengan tawaf dan umrah pula. Tadi pasal niat, pasal larangan ihram. Sekarang ini kita pergi pula kepada tawaf umrah dan sa'i umrah. Baik. Semasa memulakan tawaf umrah dan juga semasa memulakan sa'i umrah, adakah saya wajib berniat? Dia maksudnya sama ada wajib untuk niat saya nak melakukan tawaf 7 keliling kerana Allah Ta'ala. Nanti bila di sa'i saya nak melaksanakan sa'i 7 kali pusingan kerana Allah Ta'ala. Adakah itu niat tu wajib ataupun macam mana? Kita lihatnya, kalau kita katalah kita sekarang ni buat kita nak niat haji, kita katalah haji tamattu ataupun haji ifrad ataupun haji qiran. Jadi bila kita tawaf, bila kita nak tawaf, nak menyelesaikan umrah ke ataupun haji, maknanya hukum kita niat semasa permulaan tawaf itu adalah sunat, bukan wajib. Sebab
bila kita niat mengerjakan haji tamattu' ataupun qiraatan ifrad, secara tak langsung dah masuk dah, merangkumi dah niat tawaf. Jadi kita tak perlu lagi niat balik. Kalau kita niat pun itu hukumnya sunat saja. Jadi kalau kita angkat tangan baca bismillah, tak perlu niat. Kalau kita niat sunat. Kalau tak terlupa niat pun maka sah. Sebab bila kita niat haji itu, cara haji itu maknanya di situ telah merangkumi niat tawaf dan sa'i. Termasuk juga ni umrah. Umrah pun umrah sama. sama. Jadi bila kita dah mula dah, kita dah niat umrah. Umrah tu maksudnya apa? Tawaf, sa'i. Semua tu masuk dalam umrah. Jadi dah kira dah tak perlu lagi lah niat. Begitu juga haji. Bila kita kata niat nak buat haji, kita dah ihram haji dan sebagainya. Jadi tak perlu lagi dah tawaf, sa'i tu kita nak niat jugalah. Tapi kalau niat, sunat insya-Allah. Baik, kita pergi soalan seterusnya. Apakah hukum tawaf apabila aurat jemaah haji terbuka sedikit semasa tawaf? Ini secara tidak sengaja lah ni kan. Kita kena faham ya, syarat tawaf ni mesti tutup aurat. Kan tak kira lelaki perempuan, makna kena jaga aurat. Sekiranya semasa tawaf terbuka sedikit aurat tanpa sengaja. Dan kita sedar benda tu, jadi kita pun tutup cepat, itu tak kena dam. Tetapi kalau sekiranya terbuka dengan sengaja, walaupun sikit, maknanya tawaf tu tak sah lah. Okey. Kalau dengan sengaja tak sah. Tak sengaja cepat tutup tak kena. Maknanya tawaf tu sah. Okay. Tidak perlu tawaf semula. Tak perlu semula pusingan tersebut lah. Jadi itulah jelas ya, bahawa maksudnya maklum sajalah masa dalam tawaf untuk haji ataupun sekarang ini umrah pun dalam keadaan kesibukan haji, musim haji, bertolak-tolak dan sebagainya, kadang-kadang kita punya hijab tidak sempurna, jadi ada nampak rambut dan sebagainya. Jadi betulkan dengan cepat-cepat apabila dah tahu. Dengan itu caranya tidaklah dikenakan, tidak batal lah tawaf pusingan tersebut ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Cik Hajar Aizam yang ikuti kita pada petang ini. Suri Dinamika, Nini, Pak Ucup Umrah dan Kak Yang 19 dan sebagainya. Baik, kita pergi pada soalan seterusnya. Bolehkah jemaah haji menangguhkan tawaf dan sa'i kerana keletihan setelah berniat ihram? Dia dah niat ihram. Dia dah sampai Mekah, tapi dia rasa penat sangatlah sebab perjalanan jauh, naik kapal terbang 9 jam daripada Malaysia sampai ke Jeddah. Lepas tu daripada Jeddah 2-3 jam baru sampai ke Mekah. Tunggu pula beg dan naik atas ke bilik masing-masing. Lepas tu dipanggil pula untuk buat tawaf dan sa'i. Jadi sama ada dia boleh tak tangguh, dia dah niat, boleh tak dia tangguh kerana keletihan sangatlah. Okey. Sebenarnya tawaf dengan sa'i ini memang tidak ada masa tertentu atas kita lah. Jadi sebab itu kalau kita letih ataupun tak sihat kita boleh tangguh. Kita boleh tangguh lah kalau kita katalah kita niat umrah. Jadi kita boleh tangguh tu janganlah sampai kepada 8 Zulhijjah untuk nak pergi haji. Jadi itu je lah. Tapi kalau kita rasa dalam konteks masa tu lagi kita nak tangguh sebab kita uzur, tak ada masalah. Tapi ingat kita duduk dalam ihram. Itu yang penting. Kita tak sempurna lagi. Jadi kita duduk dalam ihram. Itu saja. Kena jaga pantai larang ihram. Pantai larang ihram tu tetap jaga kerana belum sempurna lagi. Belum kita tahlul lagi. Ya. Jadi walaupun jemaah haji yang sampai lambat ni, dekat-dekat dengan waktu nak pergi Arafah, itu pun penting juga. Kena cuba selesaikan juga sebelum kita bergerak ke Arafah. Terima kasih Puan Hafidah Samadi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada petang ini. Kita teruskan dengan soalan. Adakah wanita ketika ihram wajib menutup aurat? Kan? Ihram tutup aurat. Tapi termasukkah rambut sepanjang masa sesama wanita? Maksudnya dia orang ni duduk satu bilik kan, jadi adakah dia kena jaga pakai tudung walaupun duduk dalam bilik tu semua wanita sahaja? Macam mana? Ya. Untuk nak menjawab soalan ini kita kena faham dulu tentang aurat wanita sesama wanita. Aurat wanita sesama wanita ialah antara pusat dengan lutut. Sama ada kita dalam ihram ataupun kita tidak dalam ihram. Itu maksudnya. Okay. Jadi kalau sekian kita duduk dalam bilik di hotel sesama wanita ataupun kita duduk di khemah-khemah masyair sesama wanita, maknanya kita boleh buka tudung.
Kita tak perlu pakai tudung 24 jam lah. Makna boleh buka tudung dan kita boleh pakailah t-shirt ke apa ke yang nampak lengan. Tak ada masalah sebab aurat di sesama wanita ialah antara pusat dia betul. Okey, itu jelas Jadi duduk satu bilik tu bolehlah jaga yang aurat sesama wanita. Baik, kita teruskan soalan yang seterusnya. Ya, terima kasih kepada semua yang ikuti live kami di sekarang ini, sama ada dengan Tabung Haji Travel ataupun dengan saya, Datuk Seri Said Saleh. Teruskan dengan soalan. Saya rasa rugi kalau siapa yang tidak tunggu sampai habis, kerana banyak soalan-soalan yang memang selalu saya kutip semua soalan-soalan ini yang memang selalu ditanya oleh para jemaah haji, ataupun selalu yang jemaah haji akan menghadapi kita yang pembimbing pula nak kena terangkan. Jadi elok dengar daripada awal hingga akhir. Soalan seterusnya. Setelah selesai sempurna umrah wajib, jemaah haji membayar dam tamattu' sebab dia niat nak pergi buat tamattu'. Kemudian bila keluar berniat ihram umrah sunat. Lepas tu dia tunggulah. Belum lagi pergi Arafah, ada masa lagi dia nak buat umrah sunat. Dia pun keluarlah pergi Tanah Im. Belum sempat tawaf, beliau didatangi haid. Sampailah tunggu sampai 8 Zulhijjah nak pergi Arafah, masih lagi belum bersih lagi. Jadi dia dinasihatkan untuk berniat ihram haji dan jadilah hajinya haji qiran, bukan lagi haji tamattu'. Okey? Bagaimana cara untuk jemaah haji menyempurnakan hajinya dalam keadaan dia haid? Jadi macam mana dia nak teruskan lagi, dia sebenarnya dalam haid. Ini soalan-soalan berkaitan dengan wanita dalam haid ni memang perlu diberi penekanan. Setelah suci nanti, perlukah jemaah haji melaksanakan semula umrah sunat yang terhalang tadi? Dia niat tadi, umrah sunat, dia pergi Tanah Im buat umrah sunat, tapi lepas tu masa dia tawaf, dia datang haid. Jadi itu pun tertangguh. Dan dalam masa sama dia nak buat haji. Jadi dua perkara yang perlu diberi penjelasan. Boleh tak doktor bagi penjelasan ni? Okey, insya-Allah. Kita kena faham ya. Orang buat haji tamattu' ni maknanya dia kena selesai tawaf umrah dahulu, barulah dia niat haji. Tapi dalam kes ini tawaf umrah wajib dah selesai. Cuma tawaf sunat. Tawaf sunat dia pergi niat Tanah Im tu tak selesai sampai 8 Zulhijjah. Walaupun tak selesai, dia boleh niat haji. Okay. Itu dia katakan haji qiran. Dia boleh niat haji, tak ada masalah. Umrah yang sunat tak selesai tu tak ada masalah. Sebab bila kita niat haji qiran, maknanya umrah yang sunat tak selesai ni dah termasuk dalam kerja-kerja haji. Sebab haji qiran ni maknanya kita buat kerja-kerja haji tu. Kerja haji makna tawaf, sa'i, bergunting apa semua gitulah. Maknanya tawaf cara qiran ni. Jadi umrah yang tak selesai itu dah masuk dalam kerja-kerja haji lah. Maknanya bila dia niat haji, dia kena pergi ke Arafah, bolehlah melontar semua. Lepas tu nak balik tawaf, nak selesai tawaf haji ni, tunggu sampai suci lah. Bila suci, dia pun tawaf dan sa'i. Dan dia tidak perlu lagi nak qada, nak buat semula umrah. Tawaf sunat umrah dia tu. Yang umrah tak selesai. Sebab tawaf yang sunat yang tak selesai itu telah masuk dalam kerja-kerja haji qiran tadi. Okey. Jadi sebab itu bila dia katalah dia ada bayar dam. Dia ada bayar dam tamattu' sebab dia nak pilih cara tamattu'. Bila dia bayar dam tamattu' itu secara tak langsung jadi dam qiran. Tukar jadi dam qiran. Tukar jadi qiran, selesailah. Jadi dia bolehlah pula bila dah suci nanti, lepas kerja haji dah siap, dia boleh pergi niat barulah untuk umrah sunat baru. Okey, jelas ya. Saya harap semua para yang mendengar, penonton-penonton yang mendengar live ini satu situasi yang selalu berlaku, tetapi kalau tidak faham betul-betul dia akan jadi complicated. Bila complicated ni dia dengar pula ustazah dalam bilik yang bagi pandangan-pandangan yang kadang-kalanya serong. Tak pergi muzakarah, tapi pandai-pandai bagi hukum dan hakam. Dan kita di sini bermuzakarah dengan pakar-pakar, mufti-mufti dan sebagainya, baru kita menghasilkan jawapan-jawapan dan penjelasan di sini. Terima kasih Hafidah Samadi. Alhamdulillah kita petugas-petugas tabung haji, kita cuba yang terbaik melaksanakan, menjaga para jemaah haji semua. Ya, Hajah
Faiz Falisha, sahabat maktab kita tahun lepas. Memang complicated juga, memang betul. Jadi kena belajar. Itu sebabnya kita ada sesi live ini. Soal jawab supaya jelas. Terutama sekali yang wanita lah yang berkait dengan haid tadi. Jadi faham ya tadi haid tadi? Niat awal buat tamattu'. Dah selesai umrah. Pertama nak buat sekarang ni umrah sunat. Sebelum selesai umrah sunat, datang haid. Jadi tukar niat kepada haji kiran. Jadi bila haji kiran dah termasuk dalam tu umrah dan haji sekali. Jadi bila dia dah selesai haji, kira selesailah dia punya haji untuk tahun itu. Dia nak lepas tu yang tertanggung macam mana? Yang tertangguh tadi umrah sunat, yang buat setengah jalan itu dikira selesai juga dalam haji kiran tadi tu. Dan dia nak buat sunat yang baru, buatlah. Tak ada masalah. Tapi kira macam satu sunat yang barulah, umrah sunat fresh. Tak ada berkait dengan mana-mana. Okey ya. Saya cuba ulas sikitlah supaya lebih memahami. Baik, kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah berkaitan dengan tawaf. Yang ni pun selalu berlaku juga. Balik bercerita kat bilik-bilik, kat ahli bilik, dia dah buat ni. Rupanya salah. Bukannya baik. Iaitu apa? Adakah batal pusingan tawaf apabila dengan menyentuh Kaabah ataupun menyentuh Hijr Ismail? Kerana bila sampai rasa teruja ataupun dia ikut jemaah haji negara lain pegang Kaabah, menangis, cium Kaabah, kain Kaabah, pergi ke Hijr Ismail, pegang lagi. So dia tengah tawaf ni. Sahkah tawaf dia? Okey. Kalau ikut mazhab Syafi'i, waktu kita tawaf, kita pegang Kaabah ataupun Hijr Ismail, batal. Pusingan tawaf itu batal. Sebab apa? Sebab tangan adalah sebahagian daripada badan. Kita tak boleh tawaf dalam Kaabah. Jadi kalau sekiranya kita pegang Kaabah, tangan kita telah masuk dalam Kaabah. Ada yang punya Syazwan kita langkah Syazwan semua tu, makna kita dah masuk sebahagian badan kita tu ke dalam Kaabah. Begitulah Hijr Ismail, bila kita pegang tangan kita pun dah masuk sebahagian Kaabah, sedangkan syarat nak tawaf ini di luar Kaabah. Jadi sebab itulah pusingan itu batal. Dia terpaksa buat lain lah, ganti. Pusingan tu saja yang batal ya. Bukan tawaf keseluruhan batal. Yang dah siap 3 tak pegang Kaabah, tak apa. Yang keempat ni pegang Kaabah, batal. Kena buat 4 yang keempat semula. Jadi, sebab kita kena faham, satu, tangan tu sebahagian daripada badan kita. Kedua, Kaabah, kain Kaabah tu dengan Hijr Ismail adalah sebahagian daripada Kaabah. Kalau kita lihat pada sejarah pembinaan Kaabah, dulunya, Hijr Ismail itu adalah sebahagian daripada Kaabah. Itu sebabnya kita tak boleh nak pegang ataupun masuk dalam Hijr Ismail semasa kita buat tawaf. Kadang-kadang kita nampak terbuka pintu nak masuk Hijr Ismail, kita pun teruja, shortcut, tak payah nak lalu pusing, tapi batal tawaf pusingan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam sesi soal jawab, ibadah sempurna, haji sempurna, ibadah diterima. Ya, bersama dengan Dr. Anisa, iaitu pengurusi jawatankuasa penasihat ibadat haji tabung haji JAKIM. Jadi kita pergi pada soalan seterusnya. Terima kasih kepada semua yang dapat bersama dengan kita. Soalan seterusnya, jemaah haji telah pun memulakan sa'i daripada Marwah dan beliau menyedari kesilapan tersebut setelah kembali ke Malaysia. Inilah dia sekarang ni. Satu, kita sa'i mula daripada Safa ke Marwah, bukan daripada Marwah ke Safa. Itu baru dikira satu. Yang kedua, kenapalah tunggu sampai balik Malaysia baru nak bertanya? Ya, kenapa tak bertanya semasa di sana supaya boleh diselesaikan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jemaah haji dah mula sa'i daripada Marwah bukan daripada Safa, dan kemudian menyedari kesilapan tersebut setelah kembali ke Malaysia. Adakah sah hajinya? Doktor? Kita kena fahamlah, bila dia mula pada Marwah, maknanya pusingan sa'i dia tak cukup lah.
Bila dia mula pada Marwah, makna dia tak cukup 7. Mesti jadi 6. Jadi bila tak cukup, mengikut jamhur, tak sah lah sa'i dia tu. Kena tambah satu lagi sepatutnya. Sepatutnya kena tambah satu lagi. Baik. Jadi dia tak tambah sebab dia ada balik Malaysia. Jadi dalam konteks ini kita kena faham, kita ahli AJP, kalau soalan itu berlaku semasa duduk di Tanah Suci, kita nasihatkan dia supaya pergi tambah pusingan sa'i itu, barulah sah. Barulah sah sa'i dia. Tetapi oleh kerana dia balik kepada Malaysia, dah lama dah kes ni, kadang-kadang dah lama, kita ambil pandangan boleh dia berpegang dengan pandangan mazhab Hanafi, mazhab Hanafi yang mengatakan sa'i wajib bukan rukun. Mazhab Hanafi sa'i ni tidak rukun, dia wajib. Jadi boleh kita ambil, kita kira sah, tetapi dia kena bayar dam, ya. Sebab dia tak cukup satu pusingan, dia kena bayar dam. Bagi mazhab Hanafi ni, dia kena bagi makan setengah gantang makanan. Maknanya 2 cupok. 10 rial. Dia kena bayar 10 rial kepada fakir miskin di Tanah Suci lah. Boleh diganti dengan boleh digantikan dengan duit lah. Bayar 10 rial. Sebab dia dah balik Malaysia. Jadi untuk mengesahkan amalan dia tu, kita berpegang dengan mazhab Hanafi, bukan lagi mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i memang tak sah lah. Baik. Jadi sebab benda ni dah lama. Kalau masih duduk di Tanah Suci, kita suruh dia tambah lagi satu pusingan sa'i. Itulah dia. Kena betul-betul faham tentang hukum hakam supaya jelas dan tak payahlah tunggu sampai balik Malaysia baru nak bertanya. Okey, ini bagi mereka yang dah sampai di Mekah dan ada masa untuk nak buat umrah sunat. Jadi soalan dia, jemaah yang telah pergi ke Tanah Naim dengan niat untuk melakukan umrah. Sampai di Tanah Naim, dia tak turun bas. Dia naik bas pergi Tanah Naim, tapi dia tak turun bas. Dan dia berniat umrah dalam bas, di tempat parking bas tu lah. Dalam kawasan Tanah Haram lagi. Bas tu berhenti parking di Tanah Haram. Sempadan halal dan haram ni, dia duduk di Haram. Di Tanah Naim. Kemudian bas tu pun berpatah balik untuk nak pergi balik ke Mekah, dia kembali ke Masjidil Haram. Dia kembali ke Masjidil Haram dengan melalui Tanah Halal. Dia buat U-turn, ya, di Tanah Halal, baru dia balik ke Masjidil Haram. Jadi adakah jemaah tersebut dikenakan dam kerana tidak berniat umrah di Tanah Halal? Okey. Dia dalam kes ini, dia niat di Tanah Haram. Di Tanah Haram. Tetapi bila bas itu berpusing, walaupun dia niat di Tanah Haram, bila bas itu buat U-turn pusing, itu Tanah Halal. Bila bas buat U-turn, itu Tanah Halal. Maknanya niat dia tu sebenarnya dah diambil kira lah. Sebab dah masuk Tanah Halal. Maknanya niat dia sah. Niat masih dia tu sah. Masih sah, boleh sah. Sebab dia buat U-turn, masuk Tanah Halal. Bila masuk Tanah Halal, maknanya niat dia tu niat di Tanah Halal lah. Okey. Okey, Alhamdulillah. Jadi jelas, ya. Nasib baik driver bas tu pun pandai. Dia masuk ke Tanah Halal dulu. Dia dah tahu dah ada orang-orang jenis macam ni. Dia tak turun bas. Ya. Tapi nak buat umrah, nak buat tawaf sa'i, tapi nak turun bas tak boleh. Jadi saya nasihatkan kalau boleh turunlah juga. Turun pergi ke yang penting sembahyang sunat. Sembahyang sunat, ihram di dalam masjid. Lepas tu berjejak di Tanah Halal, baru balik naik bas. Soalan seterusnya, jemaah telah ke Tanah Naim. Ini semua Tanah Naim ni sebab banyak sangat, ya, jemaah yang berlaku. Terima kasih kepada Haja Faiz Falisha. Memang soalan-soalan yang kita pilih ini adalah soalan-soalan yang memang berlaku, yang selalu berlaku, bukannya soalan-soalan biasa dia yang dipetik daripada mana-mana. Terima kasih pada Aku Suka. Soalan-soalan ini memang berlaku, memang perlu kita hadapi setiap tahun. Jadi bukan saja tuan-tuan dan puan-puan dijawab oleh ustaz dan ustazah pembimbing biasa, tuan-tuan dan puan-puan dijawab oleh pakar rujuk. Pakar rujuk bukan sebarang pakar. Pakar iaitu daripada mantan pengerusi Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji. Seterusnya, soalan, jemaah haji telah ke Tanah Naim untuk mengerjakan umrah. Sampai di Tanah Naim, jemaah telah berniat, tetapi tersalah lafaz. Dia lafaz niat tawaf. Punyalah dia tak tahulah kalut sangat ke,
dia tertidur ke, bila orang jagakan dia, gerakkan dia di dalam bas, dia pun masa tu tengah mimpi tawaf, dia pun niat tawaf, dia bukan niat umrah. Ya. Jadi sampai di Masjid Haram, jemaah dengan fahaman dia telah berniat umrah, telah melakukan tawaf lah, sunat dan sebagainya. Sorry. Macam ni, maksud jemaah tu, bila dia sampai di Masjid Haram, dia baru sedar, tadi aku niat tawaf, bukan niat umrah. Jadi dengan itu, tak adalah umrah saya. Buat apa saya nak buat umrah? Jadi saya dah sampai Masjid Haram, saya buat tawaf sunat sajalah. Dia tak buat umrah dah. Dia buat tawaf sunat saja. Jadi dalam keadaan ni macam mana sebenarnya? Sebab kita kena lihat. Tujuan dia nak pergi ke Tan'im tu, tujuan nak pergi Tan'im tu nak buat umrah. Dah ada qasad, dah ada niat dalam diri dia. Bila dah ada niat dalam diri dia, sampai ke Tan'im dan tersalah niat tawaf, maknanya dah ada qasad dan dah ada niat. Walaupun tersalah niat tawaf, dia mesti menyelesaikan tawaf. Menyelesaikan umrah dia, kena tawaf, kena sa'i, kena tahlul lah. Dia tak boleh tinggal begitu sajalah sebab niat dia tu adalah sah. Sebab dia ada qasad. Qasad untuk mengerjakan umrah. Sebab dah pergi ke Tan'im dah. Dia kena buat umrah. Kena buat umrah, kena selesai umrah itu. Ya, bukan takat tawaf sunat. Bukan tawaf sunat. Kena jadi, buat selesai umrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semua ini kenalah buat dengan jelas, dengan ilmu yang cukup, dan pergilah dengan kawan. Kalau pergi seorang-seorang macam itulah, kadang-kadang mamai-mamai. Jadi tak tahu apa yang sebenarnya dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Fauzi Ahmad, Aziza, Cik Bit, Hang Kebun, semua yang telah sampai dalam BIMI dan sebagainya. Baik, soalan seterusnya, ini ramai orang waris-waris, saudara mara yang pergi mengantar jemaah haji, pergi haji. Dia sampai di tempat lapor diri, tak kira lah, sama di Movenpick, Pulau Pinang, Kedah, Johor, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak ini. Lepas tu dia berkata macam ni, apakah pandangan syarak berkaitan dengan amalan menyampaikan kiriman salam pada Rasulullah? Kirimlah salam kami pada Rasulullah, kirimlah salam saya kepada Rasulullah. Ini semua ada jemaah terimalah kiriman untuk bagi salam kepada Rasulullah SAW. Tapi ya dia setuju, dia pun sanggup. Tapi tak tahu cara macam mana nak buat. Macam mana nak sampaikan salam tu kepada para Rasulullah SAW. Cara dia macam mana? Jadi dia nak kena belajar juga. Cuba doktor terangkan cara dia macam mana. Okey. Sebenarnya kita ni tak kirim salam ke Rasulullah melalui jemaah haji pun setiap hari dah kita bagi salam kepada Rasulullah. Dalam sembahyang 5 waktu kita tu memang kita duduk kirim salam kepada Rasulullah dah. Malaikat dah sampai kepada Rasulullah. Tapi hukumnya kalau sekali kita juga nak bagi kepada jemaah haji tolong sampaikan salam kita kepada Rasulullah, hukumnya harus boleh. Boleh, cuma caranya yang paling baiknya ialah kita kena, bila kita terima, maknanya kita dah catat nama orang semua tu, jadi kita kena sebut. Itu paling baik. Tetapi kita kena ingat Raudah itu bukan panjang masa. Bukan panjang masanya untuk kita duduk nak baca senarai itu. Jadi dalam keadaan begini, bolehlah kita sebut bahawa rakan-rakan kami semua adalah senarai kami bawa ini semua kisalan kepada kamu ya Rasulullah. Secara ringkas boleh buat macam tu, merangkumi. Dan kalau kita kata kita tak sempat masuk Raudah, kita juga boleh sampai di Masjid Madinah pun kita boleh bagi salam kepada Rasulullah. Dalam masjid. Dalam masjid itu pun boleh. Cuma kita nak dekat dengan Raudah Rasulullah lah. Ya, betul. Itu. Bukanlah sampai nak Rasulullah nak dengar suara kita. Tak. Jadi artinya di Madinah, Masjid Madinah pun dah boleh sebut dah. Betul. Alhamdulillah. Jelas ya. Mereka yang nak sampaikan salam ni, ya, kalau tidak list nama tu panjang. Ni polis Arab dah nak halau kita keluar daripada Raudah. Kita baru Ahmad bin Ali apa lagi kan, makcik pula. Makcik ni Maklong ni, apa nama sebenar ni tak tahu. Dok panggil dia Maklong saja, nama sebenar dia tak tahu. Jadi dok fikir banyak lama sangat, terlepas masa untuk nak sampaikan salam pada Rasulullah SAW. Jadi dengan cara kita buat secara merangkum, satu, dan kedua, tidaklah perlu kita berada di Raudah.
kita daripada masjid, berada dalam kawasan masjid pun dah memadai. Baik, soalan yang terakhir sebelum kita buka pada soalan-soalan daripada luar sana. Bolehkah saya melakukan badal haji atau umrah sunat? Dia dah sampai sana, dia duduk, dia teringat pada ayah ia yang telah pun meninggal. Dia teringat pada ibu yang telah meninggal sebelum dia. Jadi dia nak buatlah badal haji. Dia nak buatlah umrah sunat bagi ayah yang telah pun meninggal. Dan semasa hidupnya, dia pun dah tahu. Ayah pun dah buat haji, dah buat umrah. Jadi bolehkah dia masih lagi buat untuk ayah dia? Dalam konteks badal haji kepada si mati, kita kena lihat dua keadaan lah. Kalau sekiranya nak badal haji itu badal haji yang wajib, memang tak perlu kepada wasiat, tak perlu pada izin. Tetapi kita lihat pada kes ini, ayah dia telah mengerjakan haji dan umrah wajib. Maknanya, kalau sekiranya ayah dia tidak wasiat kepada dia, dia tak boleh nak niat atas nama ayah dia untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Sebab ini adalah umrah sunat ataupun haji sunat. Jadi yang bolehnya ialah dia niat haji ataupun umrah untuk diri dia. Lepas itu dia sedekah pahala haji dan pahala umrah itu kepada ayah dia. Sebab ayah dia tidak wasiat. Ya. Kalau ayah dia wasiat, barulah boleh dia niat atas nama ayah dia. Ya. Okey. So ada dua perkara yang perlu kita lihat di sini. Satu ialah wasiat ke tak wasiat. Kalau wasiat boleh buat. Kalau tak wasiat tak payah buat, tak boleh buat, tak payah buat. Tak perlu niat tak atas nama ayah. Tak perlu niat atas nama ayah, tapi yang kedua, buatlah cara lain, iaitu cara dia buat sendiri atas nama dia. Dan sedekahlah pahala tu. Sedekah pahala haji, sedekah pahala umrah sunat, tawaf sunat kepada Allahyarham. Baik, itu dah soalan-soalan yang telah pun kita lalui bersama. Dan sekarang ni kita buka pada soalan-soalan jika ada. Boleh kita mendapat soalan-soalan jika ada daripada mana-mana pihak. Soalan-soalan hukum hakam ya, soalan-soalan berkaitan dengan hukum hakam haji, bukannya berkaitan dengan ni daripada Li 627. Salam, saya nak tanya, baju dan kain telekung untuk dipakai di sana boleh basuh dengan sabun basuh, boleh ke? Sabun basuh ke soflan? Sabun basuh. Basuh, okey. Ni maksudnya, yalah, kita berada di sana lama, jadi kita nak basuh baju. Jadi pakaian-pakaian yang kita pakai ni, ikutlah ni pakaian ni pakai biasa. Pakai biasa ke pakai untuk ihram? Dalam ihram lah ni. Katalah kita untuk pakai dalam ihram, boleh tak basuh dengan sabun? Ya, okey. Okey. Dia masalah kita dalam ihram memang tak boleh pakai benda yang wangi-wangian. Ya. Asasnya tak boleh pakai wangi-wangian. Jadi kalau sekian kita basuh pakaian kita menggunakan sabun, kita nak mau bersih, kita basuh pakaian tu kerana nak mau bersih, kita guna sabun. Dan sabun itu kalau ada wangi-wangi sikit, itu kita nak bersih, bukan kita nak berwangian. Maknanya pakaian yang kita basuh dengan sabun itu, kemudian kita pakai semasa kita dalam ihram, itu dibolehkan. Okey. Dibolehkan ya, sabun. Tapi kalau sepelan tu, saya rasa lebih baik kita tak guna. Kalau sebab dia mungkin ada wangi lebih sikit. Itu je lah. Itu beza dia. Boleh pakai sabun, tapi pakaian sabun yang biasa lah. Jangan pakai soflan. Soflan ni dia sebab dia punya sifat dia untuk mewangikan. Tak boleh. Tapi yang sabun sifat dia untuk membersihkan. Itu boleh. Ya. Jadi kita buka lagi kalau ada soalan-soalan yang lain. Sementara itu kita bersama dengan Dr. Hanisa, iaitu pakar rujuk kita, seorang mantan pengerusi Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji. Jadi ada satu soalan ni daripada mana? Ada soalan? Kita ambil soalan. Nak tanya, kalau masa kita nak terbang ke Mekah itu, tapi kita dalam keadaan period, niat itu macam mana ya? Itu kita dah ada soalan tadi tu. Yang masuk dalam haid, boleh niat, teruskan. Haid,
tidak menghalang kita daripada nak niat, ya. Cuma kita tidak galakkan niat bersyarat. Musim haji kita tidak galakkan niat bersyarat, kecuali kita dah selesai dan kita nak buat umrah sunat selepas selesai kerja haji, itu boleh niat bersyarat. Tetapi yang berkaitan dengan haji, kita tidak galakkan niat bersyarat. Okey, jelas kan? Niat bersyarat ni umrah boleh lah. Kalau umrah yang berkali-kali itu kita boleh niat boleh, bersyarat. tapi niat haji jangan main. Bersyarat. Jangan main dengan niat bersyarat ini. Ya, jangan dengar daripada ustazah di kampung sana. Dengar pada pakar rojok, ya. Sekarang ini kita pergi pada soalan daripada Yahya, HM Yahya. Jika kalau Yahya bukannya dalam haid kan, yang ni HM Yahya. Salam, jika bertolak dari KL dalam haid dan akan masuk ke Mekah, ini samalah, perlu niat umrah, ya. Memang terus kena niat. Kena niat lah. Walaupun kita dalam haid, nak sampai di miqat, sebelum sampai miqat kita kena niat. Kita boleh niat umrah, kita boleh niat haji kiran, kita boleh niat ifrad. Kita pilih bagaimana cara kita nak cara tu, kita boleh pilih. Kalau dah sampai Mekah dah terlepas dah miqat. Kalau tak niat di miqat, niat tu sah, tetapi kena bayar dam sebab telah melepasi miqat. Kena bayar dam seekor kambing. Okey, Hajar Faiz, Falisha, saya dalam Daimul Hadath, dah selesai tawaf, baru teringat saya tak perbaharui wuduk selepas solat fardu isyak. Maksudnya, dia pakai wuduk untuk solat isyak, lepas solat isyak, dia buat tawaf. Tawaf wajib ke tawaf sunat ni? Tawaf wajib ke tawaf sunat? Kalau tawaf sunat, dia boleh pakai dua lah untuk isyak dan tawaf sunat. Kena pasti, kalau tawaf wajib, memang untuk satu, wuduk satu lah. Okey, satu-satu lah. Satu-satu. Tapi kalau kita kata tawaf sunat, lepas tu solat isyak, tu wajib, maka terpakai sah. Sebab dia buat sunat. Sunat dengan wajib boleh. Tapi kalau kedua-dua wajib, memang tak sah. Okey, jelas ya. Maksudnya, sekarang ni, kalau kita guna wuduk untuk wajib, iaitu solat isyak, kita tak boleh guna juga wajib untuk tawaf. Wajib lah. Kalau tawaf tu wajib. Kalau tawaf tu sunat, boleh. Kita gunakan wuduk yang sama untuk isyak dan juga tawaf. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk mereka yang ada daimul hadath, bukannya orang biasa. Orang biasa bolehlah saja jalan macam biasa. Cuma ini adalah daimul hadath, iaitu orang yang selalu lelaki ataupun perempuan yang tidak boleh jaga dia punya tos kencing dan sebagainya, ya. Kemudian ada soalan daripada Aku Suka, bolehkah kita solat hajat pada sepanjang masa sebab tiada waktu haram di Mekah? Boleh sebab memang di Mekah tidak ada waktu haram. Di Mekah, di Madinah ada. Madinah ada, jelas. Di Madinah ada waktu haram, tapi di Mekah tidak ada waktu haram. Kita boleh buat supaya sunat, apa-apa sunat dan hajat boleh buat. Kalau Madinah ni macam Malaysia lah. Macam Malaysia. Okey. Kemudian soalan tak apa ke, ni daripada Amirah Rosli. Tak apa ke kalau tak sempat tawaf kudum sebab period dan terus ke masyair? Dia tawaf kudum ini ialah sunat bagi orang yang pilih haji kiran ataupun haji ifrad. Kalau haji tamattu' dia tidak ada tawaf kudum lah. Sebab bila kita buat tawaf umrah tu, maka di situlah termasuknya tawaf kudum. Jadi kita kena fahamlah, kalau kita kata kita niat haji kiran ataupun haji ifrad, maka kita kena buat tawaf kudum. Tawaf kudum ni sebelum sampai kepada tanggal 8 Zulhijjah lah. Selepas itu tidak ada tawaf kudum lagi dah. Dia tak ada masalah. Sebab tawaf kudum tu, tawaf selamat datang bagi orang yang duduk dalam ihram. Tak boleh nak tawaf kan, dia tak ada umrah. Jadi dia sepatutnya dia kena buat tawaf kudum lah. Tapi bila tak buat, tak ada masalah. Tidak mengganggu kerja haji dia. Okey. Kemudian Faiz Falisha kata, Ustazah kata tawaf haji tak sah. Tawaf haji tak sah. Yang tadilah daimul hadath tadi. Kalau pakai wuduk yang sama, isyak dan tawaf haji. Itu sebab itu kena nak faham tadi. Kalau tawaf haji itu tawaf rukun, memang tak sah lah. Itu kena faham ya. Kalau tawaf sunat dengan solat fardu, sah. Kalau solat fardu dan juga tawaf fardu, memang tak sah. Dia kena buat salah satu. Satu wuduk untuk satu fardu. Dan beberapa sunat.
Maknanya kalau dikatalah dia tawaf wajib, tawaf rukun, kemudian selepas itu dia sembahyang isyak, maka tak sah lah. Dia kena isyak dia tu tak sah. Kita tengok mana yang lebih awal. Ya, seperti yang jelaskan tadilah ya, wajib dengan wajib. Wajib dengan wajib, sunat dengan sunat. Baik, ada satu soalan. Jika ini daripada siapa ya nama? Rinandom. Daripada Rinandom. Jika kita berurut sakit lutut. Yang ini kalau biasalah kita ni pergi sana ni dalam keadaan sakit lutut ni. Sapu minyak lah. Berurut sapu minyak. Tapi ada haruman pada minyak. Boleh ke tidak? Dia kalau kita tengok kepada minyak itu adalah untuk berobatnya, untuk berobat, untuk kita kata untuk menahan sakit ke apa benda. Jadi boleh guna. Tak ada masalah. Untuk berurut tu boleh. Sebab dia atas dasar obatnya. Bukan kita nak berwangian ni, bukan atas nak berwangian, sebab minyak itu adalah atas dasar berobat, nak merawat. Itu dibolehkan. Baik. Sebab kalau sapu dengan minyak urut memang bolehlah. Sebab sifat minyak urut itu adalah untuk berubat, bukan untuk berwangi-wangian. Melainkan kita sapu dengan minyak wangi. Kononnya minyak wangi ini boleh berurut pula, tak boleh. Itu memang berwangi-wangian. Baik, kita pergi pula kepada soalan nak bayar dam dan korban melalui akad. Bayar dam jelas tu. Bai'ussalam. Dia bai'ussalam tu maknanya kita bayar, kita tak tengok lagi sifat apa nama ni, sifat lembu tu besar ke kecil tu aja. Bai'ussalam boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Okey, hang kebun tidak ada masalah. Baik, silakan kalau ada soalan. Kalau tidak ada soalan, ada Haji Syarimi nak satu lagi. Okey, saya jemput Haji Syarimi dulu sebelum kita buat penutup. Jadi semua jangan ke mana-mana. Masih lagi ada masa. Kita dengar sedikit daripada Haji Syarimi, pengurus pemasaran. Dia ada satu berita istimewa untuk tuan-tuan dan puan-puan. Silakan. Tak apa, on je lah. Tak boleh. Tak apa, santai-santai je. Tak payah pause. Takut orang lari. Boleh, tak ada masalah. Terima kasih kepada semua. Amira pakai apa nama Cool spray dalam ihram. Untuk kurangkan kemalasan spray itu ada alkohol. Masalah alkohol. Silakan, Haji Syarimi. Terima kasih Yang Bahagia Datuk Seri Syed Saleh memberi ruang kepada saya pada yang kali kedua dan terakhir ini. Apabila saya muncul saja, maknanya saya ada iklan lah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah. Allahu Akbar. So tadi yang awal-awal, peringkat awal tadi kita adakan 10 kan, discount voucher. Kemudian Datuk Seri minta saya up lagi, tambah lagi 5. Boleh Datuk Seri? Terima kasih. Terima kasih. Ingat 10 aja. Saya minta ada 15. Ada 15 kan Datuk Seri? Boleh. Terima kasih Haji Syarimi. Allahu Akbar. Hari petang ini dia bermurah hati. Dan terima kasih kepada pengurusan tabungan Syariah juga. Okey, sambil saya cakap ni, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan yang ada sekarang ni, ya, saya nak melancong ke, type komen sekarang, masuk, dan nanti tim kami akan pick up daripada saya nak melancong ke, okey, ke mana saja. Jadi insyaAllah saya nak share kat sini, ada lagi sebahagian lagi yang mana pihak pelancongan atau tim pelancongan kami, selain daripada 63 destinasi yang cukup banyak, tapi saya nak highlight di sini iaitu Beijing plus Brunei Tour. Jadi siapa yang pernah pergi Beijing boleh angkat tangan tak? Okey, rasanya ramai ni yang pernah pergi dan mungkin dah lama tak pergi. Jadi hari ini alhamdulillah kita ada 6 tarikh departure atau tarikh berlepas, 7 hari 5 malam. Harga bermula
3090 seorang sahaja. Harga termasuk tiket penerbangan iaitu dengan Royal Brunei, full board, hotel 4-star, makanan halal, pengangkutan sepanjang kita berada di Beijing dan juga city tour Brunei, insurans berkelompok perjalanan, group leader, tabung travel. Jadi tak risaulah, bukan kita pergi kita-kita saja. Jadi group leader daripada sini ada dan sampai sana ada juga iaitu tourist guide yang akan turut bersama. Jadi insya-Allah kita akan pergi dengan travel kit yang ada dan 6 hari di Beijing dan nak balik nanti kita ada Brunei City Tour 1 hari. Jadi kalaulah orang kata belajar ilmu sehingga ke negara China, okey, hari ini kita akan sampai ke negara China. Ada 6 dipaca kat sini. Kita akan pergi Great Wall, Tiananmen Square, Forbidden City, Summer Palace, Olympic Stadium dan macam-macam lagi, dan kita akan cover juga, akan bersolat juga. Ada 3 masjid dekat sini, di antaranya masjid yang tertua di Beijing, Masjid Niuji ataupun Masjid Songyu dan juga Masjid Faoyan. Dan sampai saja nak balik besok, nak ke daripada Beijing terus balik ke KL, kita akan transit di Brunei seketika dan kita ada city tour di situ. Kita akan pergi ke Bandar Serbagawan, Prime Minister Office, Parliament House, Masjid As-Salihin, Tamu Kianggeh, Water Village, Brunei Energy Hub, Masjid Omar Ali Saifuddin dan kawasan Istana Sultan Brunei. Di samping itu juga saya nak last call untuk saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali terima kasih kerana sentiasa bersama dengan kami Tabung Haji Travel kepada semua followers. Iaitu package umrah bersama personality. Kita ada 2 personality yang menarik di sini, iaitu pertama iaitu Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Tuan Padang pada tarikh 16 Julai sehingga 26 Julai. Balik saja daripada haji, insya-Allah kita pergi umrah. Jadi kita buat flashback balik tempat yang mana kita pergi tawaf dan sebagainya, tapi bersama dengan umrah bersama personality. Dan yang kedua itu Ustaz Roslan Muhammad pada 26 November sehingga 6 Disember, Datuk Seri. Itu saja yang boleh saya kongsi pada petang ini. Haji Syarimi hari ini cukup bermurah hati. Alhamdulillah. Voucher-voucher telah pun akan sampai pada tuan-tuan dan puan-puan yang komen. Saya nak melancong ke mana? Ada tadi daripada Paris, ada yang ke Dubai dan sebagainya. Ada voucher ya? Ada voucher, travel voucher. Teruskan. Alhamdulillah, teruskan komen. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang menonton kami di live sekarang ini, kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah dapat bersama dengan kita dan insya-Allah kita akan bertemu lagi nanti pada minggu hadapan. Dan saya rasa sebagai tuan-tuan dan puan-puan yang telah berada di Tanah Suci, kita ada talian ibadah. Tabung Haji menyediakan talian ibadah. Boleh bertanya sebarang soalan melalui TH Hujaj ataupun menelpon 012-570-6161. Ini nombor Mekah untuk orang yang dah ada di Mekah. 012-570-6161. Jangan telefon daripada sini, nanti kena charge mahal. Jadi sebagai penutup, saya menjemput yang berbahagia Dr. Anissa Abdul Ghani, mantan pengurusi Jawatankuasa Penasihat Ibadah Haji dan juga seorang yang telah pun dianugerahkan dengan anugerah Ma'al Hijrah, Maulidur Rasul, tokoh Maulidur Rasul pada tahun 2018, Dr. Anissa, untuk memberi nasihat kata-kata akhir untuk semua bakal-bakal haji. Okey, terima kasih Datuk. Saya sebenarnya nak bagi ingat kepada jemaah haji, sama ada lelaki ataupun wanita. Kita pergi haji ni kita kena ingat bahawasanya
bukan pelancongan biasa. Dia adalah merupakan ubudiah kepada Allah SWT. Bila kita kata kita nak mengerjakan haji, itu adalah ubudiah kepada Allah Ta'ala. Jadi gunakanlah peluang ini. Peluang kita duduk di tanah suci 40 hari, 45 hari ini dengan kita mengerjakan ibadat sebaiknya. Dan bila kita pergi ke Arafah, pergi ke Masyair, kita gunakanlah masa-masa yang tempat-tempat yang mustajab ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita leka dengan hanya bermain TikTok, bermain dengan handphone. Itu adalah merugikan masa. Sedangkan kita nak dapat peluang pergi haji ini bukannya satu benda yang mudah. Dan saya juga nasihat kepada wanita-wanita yang haid kan. Dia bila dia datang haid, dia duduk di Arafah datang haid. Jadi dia rasa bersedih sangat ya. Bersedih sangat sebab dia rasa macam dia tak boleh nak buat ibadat macam orang lain. Jadi hanya dia boleh berzikir apa. Jadi saya teringat kepada satu hadis kan. Ada hadis Rasulullah kata, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seseorang itu sakit ataupun dia tu musafir, dituliskan pahala kepada dia sebagaimana dia melakukan amalan itu semasa dia bermukim ataupun dia sihat. Jadi dalam konteks hadis ini, bagi wanita haid, walaupun semasa duduk di Arafah, Masyair, dia tak dapat nak buat ibadat, nak kita rasa macam kita hanya berdoa dalam keadaan tak suci. Jadi insya-Allah Allah Ta'ala tidak meminggirkan kita. Allah Ta'ala tidak meminggirkan kita dan kita juga termasuk dalam golongan hadis inilah. Maknanya walaupun kita tak suci, kita berdoa dengan orang kata setulus ikhlas kepada Allah Ta'ala, insya-Allah doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi jangan kita risau walaupun kita kata kita dalam keadaan haid. Dan kita kena ingat, walaupun kita kata haid ni semua benda boleh buat wanita haid ni kecuali tawaf. Walaupun tawaf pun kita ada cara. Ada cara kalau kita nak balik supaya dapat haji pun ada cara, tapi tuan-tuan perempuan kena pergi jumpa dengan guru-guru bimbingan, minta nasihat macam mana untuk nak menyelesaikan tawaf rukun yang tidak selesai kerana datang haid ya. Maknanya kita boleh balik dengan keadaan hajah juga, bukan tak dapat hajah. Cuma kita tak boleh buat keputusan sendiri, kita kena pergi jumpa dengan guru-guru bimbingan ataupun pakar rojak di sana. Itulah saja nasihat saya untuk Terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Dr. Anisa. Satu peringatan, satu nasihat dan sekurang-kurangnya sebagai satu panduan kepada bakal-bakal haji yang akan menunaikan ibadat haji pada tahun ini. Dan terima kasih kepada semua yang telah dapat bersama dengan kita. Yang ada masih lagi, saya nak melancong ke Kazakhstan. Saya nak melancong ke Kashmir. Kashmir ni kena tunggu dululah. Sekarang mereka duk bergaduh. Ya, tunggu mereka dah selesai bergaduh, baru kita pergi pula Kashmir. Terima kasih Sariah Siran di atas bersama-sama dengan kami tadi daripada petang tadi. Macam mana Ustaz Zah? Ada satu soalan ni macam mana boleh jawab tak? Apa dia soalan? Tak apalah kerana Amirah Rosli masih ada lagi bersama dengan kami. Kalau ada boleh saya jawab. Kalau tak ada kami tak jawab. Amirah Rosli adakah masih bersama? Terima kasih Sariah, terima kasih Madin Majid daripada Sabah. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih kerana dapat bersama dengan kami pada petang ini. Losta Masta nak pergi Argentina. Nama pun memang nama macam orang Argentina. Haja Faiz, Falisha. Ya, memang satu ujian bagi mereka wanita yang ada datangnya. Okey. Amirah Rosli, oleh kerana puan masih lagi bersama dengan kami walaupun kami nak menutup dah, tapi kami masih tetap menyanjungi tetamu-tetamu kami boleh jawab soalan. Okey, saya tanya balik, saya cari balik soalan. Soalan dia pakai Cool Fever. Amira, Puan Amira ni dah sampai Mekah ke ataupun tahun ni nak pergi Mekah ni? Cool fever tu kena jelas Ustaz tak faham tu. Cool Fever spray. Dalam ihram untuk kurangkan kepanasan. Spray itu ada alkohol. Ni Cool Fever ni setahu saya yang tampal.
Oh, ada juga yang spray minta maaf lah kan. Tapi saya rasa yang cool fever ni ada yang tampal. Kalau yang tampal tu maknanya dia kecil. Kalau kecil maknanya tidak, bagi orang lelaki dia tak, bagi Tak ada orang apalah. perempuan dia tak boleh tutup. Dia tak boleh tutup muka. Tapi kalau pakai cool fever yang kecil je, senti je, itu tak dinamakan tutup. Okey. Yang ni yang spray pula. Kalau yang spray, kalau kita katalah ada Alkohol. itu untuk nak bawa semayang je lah. Kalau sekiranya, kalau katalah alkohol itu najis, alkohol betul-betul, takut alkohol itu tidak alkohol yang najis. Alkohol ni ada yang najis, ada yang tidak. Jadi kita tak tahu. Kalau sekiranya yang tak najis, tak ada masalah. Tapi kalau betul alkohol tu yang ada najis, dia katakan betul-betul najis, maka dia tak boleh bawa semayang je lah. Itu je lah. Tapi ihram? Dalam ihram tak ada masalah sebab dia tak ada masalah. Kita duduk dekat keadaan biasa. Tak ada masalah. Nak semayang je tak boleh pakai. Tak boleh bawa benda najis. Okey. Nak tawaf tak boleh. Tapi dalam ihram biasa nak duduk tak ada masalah. Okey. Faham ya Amirah? Haja Falisha kata jemaah haji tahun lepas ramai yang pakai cool fever spray. Jadi bolehlah ya. Boleh dalam sebab kalau dia tak ada hubung kait, kalau katalah dalam semasa tawaf ataupun solat, dia bimbang takut katalah alkohol tu najis. Kalau alkohol tu jenis yang tidak najis, tak ada masalah. Sebab sekarang ni air wangi pun ada yang tidak najis dah. Air wangi pun bukan alkohol najis sekarang ni. Kita kena faham di situlah. Saya rasa ini Puan Amirah itu cakap orang dalam TikTok. Yang ni cakap memang TikTok juga, tapi pakar rujuk yang cakap ya, lain yang telah bermuzakarah dengan mufti-mufti dan sebagainya ya. Jadi kena jelas untuk nak guna sebagai nak ambil dalam keadaan nak berwuduk, semayang, tawaf kena wuduk. Itu tak boleh lah sebab dia ada najis. Kalau najis. Sekiranya alkohol tu najis. Kalau alkohol tu najis. Kalau sekiranya najis. Kalau tak najis, alkohol tu tidak najis, tak ada masalah. Ya, betul. Ya. Jelas. Kalau nak lebih mudah pakai yang tempek ni pun boleh jugalah ya. Tapi spray pun boleh. Tak ada masalah. Amirah pergi tahun ni ya. Baik, betul. Terima kasih kepada Haja Falisha. Kami buat yang terbaik untuk para jemaah haji supaya seperti yang saya sebutkan tadi, haji sempurna, ibadah diterima. Kita nak buat haji sampai haji itu haji mabrur. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapat haji yang mabrur? Kenalah buat ibadah-ibadah kita dengan sempurna. Macam mana nak dia jadi sempurna? Kena ada ilmu, nak buat dengan baik dan tidak ada yang terbatal dan sebagainya, insya-Allah. Ya Puan Haja Amirah, insya-Allah kita akan pergi dengan 23 hari bulan 5 nanti, insya-Allah. Ada rezeki kita jumpa di Mekah, insya-Allah. Sariah Siran, alhamdulillah, terima kasih jelas penjelasannya, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat kasih sekalian. Alhamdulillah, semoga apa yang telah pun kita berkongsi bersama ini bermanfaat pada tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu Allah, sama ada haji ataupun nanti nak buat umrah di bulan-bulan yang lain juga. Saya harap juga penjelasan dan juga apa yang telah pun kita sampaikan ini memberi satu keyakinan dan kepastian dalam untuk kita menyempurnakan ibadah kita. Semoga usaha-usaha tuan-tuan dan puan-puan untuk ikuti apa yang telah kami sampaikan ini juga merupakan satu usaha untuk mencapai haji yang mabrur, dan insya-Allah Allah akan kurniakan dengan haji yang mabrur. Jangan lupa sesi soal jawab yang sebegini akan diteruskan lagi pada hari Khamis 15 hari bulan Mei. Tetap 2:30 petang, dan kita akan bawa seorang lagi ahli jawatankuasa penasihat ibadat haji, iaitu yang berbahagia Dr. Syamsiah Muhammad, yang juga merupakan mereka yang seorang yang berpengalaman luas dan selalunya juga berada bersama-sama dengan para jemaah haji, memahami denyut nadi para jemaah haji di medan untuk kita mendapatkan soalan-soalan dan juga situasi-situasi yang real untuk kita selesaikan. Ya, jadi insya-Allah jangan lupa 15 Mei hari Khamis 2:30 petang bersama saya, bersama Tabung Haji Travel live nanti, insya-Allah. Jadi
bagi mereka yang telah pun sudi mendaftar untuk pakej-pakej umrah dan pelancongan tabung haji travel, saya ucapkan terima kasih dan saya mengharapkan Haji Sarimi nanti pada 15 hari bulan Mei akan ada bersama dengan kami untuk menyampaikan lagi voucher-voucher yang menarik. InsyaAllah. Ataupun dah pergi Mekah masa tu? Ada lagi. 15 Mei ada lagi? Ada. Alhamdulillah. Untung tuan-tuan dan puan-puan, Mas Haji Sarimi masih ada lagi. Kalau tidak, tak dapatlah voucher nanti. Ya, insya-Allah 15 Mei Haji Sarimi akan tebarkan lagi voucher-voucher pelancongan yang menarik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting join kami live. Yang penting sebarkan pada orang ramai untuk bersama dengan kami insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi, marilah kita sama-sama mendoakan supaya kita semua duduk dalam halaqah ilmu. Allah melihat kita semua ni sebagai mereka yang menuntut yang pergi dalam perjalanan menuntut ilmu agama insya-Allah, dan juga kami doakan bahawa semua para jemaah haji Malaysia yang akan menunaikan ibadat haji pada tahun ini dapat disempurnakan ibadat haji mereka. Semoga perjalanan haji mereka dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan haji yang mabrur insya-Allah. Pada semua jemaah haji muasasah, jemaah haji package tabung haji travel ataupun jemaah haji package PGH yang lain. Yang penting nanti kita jumpa 15 Mei pada pukul 2.30 petang. Sehingga kita berjumpa lagi, marilah kita sama-sama dalam kumpulan halakah ini membaca tasbih, kafarah dan surah wal asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wal asr, innal insana lafi khusr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jom ke Mata Fair, temui kami di bus Tabung Haji Travel dengan pelbagai pakej dan juga promosi yang menarik. Terdapat pelbagai pakej umrah termasuk umrah selebriti dan umrah ziarah sepanjang tahun. Pakej pelancongan Muslim dengan lebih daripada 63 destinasi termasuk Asia Tenggara, Eropah dan juga domestik. Datanglah beramai-ramai, pelbagai hadiah menarik menanti anda. Jumpa anda di sana.